Dia kata okey, ke atas sikit. Next, kita nak setting kita punya okey. Selamat pagi. Pagi. So, jap. Lokasi tu dekat mana? Nak duduk sini, duduk sana. Okey, hari ni Kak Aida dah sediakan satu slide untuk kita. Yang ni hari ni Munciro, hari ni Kak Aida nak cerita pasal KWSP. Okey, Kak Aida sangat dekat dengan isu KWSP sebab umur, sebab faktor usia. Kejap ya, Kak Aida nak make sure Kak Aida punya suara ni kedengaran ke tidak. Untuk yang join, saya faham sekarang ni orang mood raya. Saya faham orang semua mood raya. Tapi hari ni saya akan cerita tentang pentingnya sebab dia relate dengan myself. So Kak Aida share. So benda ni kejadian sebenar diri sendiri. So first Kak Aida nak check sama ada suara okey ke tidak. So Kak Aida check dulu Kak Aida punya sound system. Kalau dah okey, Kak Aida boleh proceed. Rasa semua dah? Ya, okey, suara ada. Okey, so kita boleh start. Kak Aida pun tak ada lama sebenarnya. Itulah, sangat lama untuk menghasilkan satu-satu gambar ni sebenarnya it takes time. Tapi itulah, ikut pada kesesuaian masing-masing lah kan. Okey, pagi ni Kak Aida pun dengar pada perkongsian orang lain juga. Dia cerita pasal dia beli tanah, lepas tu dia kata duit KWSP dia tak banyak. So dia cakap dia punya KWSP, dia cik Khatijah yang mana yang belum follow dulu So hi Cik Zahra. Okey, pada yang usia Kak rasa start umur 45 ke 50 ke 55 ke 60. So Kak Aida jemput ibu ayah yang masih lagi bekerja, tolong fikirkan apa masa depan anda dalam tempoh selepas anda dapat duit KWSP usia 55 tahun. So umur 55 tahun, Kak Aida sendiri 54. So kita kan dah start dah nak calculate. Oh banyak duit nak masuk. Tapi tahukah anda yang masuk tu adakah cukup untuk kita guna selamanya. Selamanya maksudnya tak kerja pun kita ada. Hai Cik Wan Syak. Okey. Selamanya walaupun kita tak bekerja. So kalau kata dia ada dua hint dekat sini. Satu, sama ada anda mula menabung seawal usia 45 tahun. Dia tidak. Orang kata tak spesifik. Apa? Tak tahu. Datanglah bawah. Saya punya ni menghadap ke TV. Boleh lalu. Biasalah kan ada pula soalan-soalan. Soalan penaja. Okey, kita teruskan Kak Aida pun tak lama. So Kak Aida bacakan kat situ, anda pun boleh tengok So KWSP, anda sendiri check berapa yang anda boleh dapat. Ada orang dia dapat 250,000. So Kak Aida bacakanlah dekat sini, KWSP 250,000 hanya bertahan 4 tahun. So kalau kita nak pencen, berapa tahun kita nak pencen? Kita pencen sampai Abang Jamil kan. So inilah kisah dia. So makcik ni dah menung. Dia kata macam mana ni, KWSP saya cukup ke tak cukup. Lepas tu dia ada juga beberapa perkara. Kalau anda dah dapat KWSP, bakal dapat sebelum kita distribute kita punya kekayaan itu ataupun kepada orang lain ataupun mengkayakan penjual. Contoh dia, so kita kena fikirkan. Kita kena buat cash flow duit masuk 250,000,
Okey, kalaulah kita keluarkan KWSP 250,000, jangan lupa kita kena bayar zakat 2.5%. So berapakah nilai 2.5% tu? Sebab ada orang dapat duit dia lupa. Dia lupa part of it kena bayar zakat. Jom kita kira. Daripada 250,000 tu kali dengan 2.5%. So kita kena siap-siap. Ui, betul ke? Tiba. Rasa macam masalah ni. Sekejap ya. 2.5 bagi, sekejap. 2.5 bagi 100 kali 250,000. So sepatutnya 6,200. Wow, so cepat. AI ke? Thank you. 6,250 ringgit kita kena put aside untuk kita punya zakat. Okay. So jangan lupa. Okay. So kan. So dah silang 6,000. Kan. Lepas tu kalau contoh yang Kak Aida dapat tadi, dia kata dia ada intention untuk beli tanah. So beli tanah ni kita orang pun adik-beradik baru ni dapat orang kata pewarisan daripada hasil pewarisan lah, maknanya arwah ibu ayah ada tanah. So ada one of kita punya adik-beradik yang beli tanah pada harga 22,000 satu tanah. So 20, katalah 22,000 kali dengan 3, at least pun 66,000 yang this person incurred dia punya cost. So tapi tak apa, luckily this person dia ada pension, dia ada perniagaan yang masih berjalan, dia juga ada apa lagi, gratuity cikgu. So walaupun dia spend lebih kurang 66,000 ataupun 70,000 untuk pembelian tanah, tapi dia still masih ada duit pencen setiap bulan. Dia still ada lagi duit perniagaan. So it's okay jika anda tak ada masalah keuangan lain. Tapi sekiranya anda hanya bergantung kepada KWSP 250,000, kalau anda beli tanah 80,000, baki hanya 170,000 ringgit. So, bayangkan kalau kita belanja 3,500, cukup tak? Kalau biasa kita spend 7,000 sebulan dengan hutang gitu getek. So, kata lepas kita pencen kita ambil 3,500. Ini bergantung ikut kepada you punya komitmen. So, this komitmen datang daripada mana? Kalau kita beli kereta baru. So, satu kereta dah 1,200. Duit KWSP banyak. Kita belilah kereta lawa mahal lagi. So 1,200 sebulan. 1,200. Lepas tu kita ada insurans lagi 500. Jangan lupa. So at least pun 1,700. Campur makan lagi 500. Okey 2,200. So kalau katalah kita nak pergi melancong dalam Malaysia, katalah 1,000. So inilah yang Kak Ada kata 3,100. Ini belum lagi kalau anda masih lagi ada hutang rumah. Rumah pun dah 1,500. Ini cerita pasal usia 55 tahun So 4,700. Kak Ada kata tadi kita hanya layak 3,500 untuk tahan 48 bulan. So lepas 4 tahun saya nak bergantung kepada siapa? So yang ni anda ada dua perkara. Kalau usia 40-an dan ke atas, anda boleh mula fikir untuk simpan. So instead of yang Kak Ada dengar perkongsian tu, dia kata instead of dia beli tanah, sebab tanah ni adalah satu harta yang susah untuk kita cairkan. Mencairkan harta dalam bentuk tanah atau rumah, dia perlu masa dalam 6 bulan lah. Tukar milik lah, pergi pejabat tanah lah. Sebab oleh dakwat hitam atau dakwat biru pun, proses pertukaran nama tidak dapat dijalankan. Dan bila pertukaran nama tak dapat dijalankan, the same you tidak boleh jual atau pindah milik. So kena kalau you beli tanah tu kena reda lah. Okay, this money I takkan buat apa-apa, I memang nak tanah saja. So buatlah homestay contohnya. So perlu ingat buat homestay kena lagi tambah katalah 50,000 buat rumah kat atas tu. Dah decorate apa semua.
So yang tu kena, lepas tu kena buat marketing pula. Oh kita ada homestay. So ini memang sangat memerlukan, you kena ada extra duit lah. Kena fikir banyak-banyak sebelum buat homestay dekat tanah you baru nak beli. Kalau rumah tu, tanah tu memang dah sedia ada, it's okay. So hari ni Kak Aida perbincangan dia, instead of you beli tanah, Kak Aida nak suggest pada anda, fikirkan untuk beli emas. Tukarkan you simpan KWSP anda kepada emas supaya sekiranya anda perlukan duit tu, anda boleh mudah saja cairkan dengan jual dia ataupun pajak dia di pajak atau Ahranu. So biasa kalau Ahranu dia punya kos simpan. Dia ada kos simpan. So kalau 80,000 katalah kan. Saya tak cerita pasal 80,000. Pengalaman yang saya punya penyimpan emas, dia kata dia simpan 20,000 di Ahranu kali dengan 1%. Tahu? Lebih kurang 200 sebulan kali dengan 12 bulan 2,400. So sebelum anda arahnukan anda punya emas, pastikan anda tahu dia punya kos upah simpan. Dia bukan saja suka-suka je letak situ. Dia bagi pinjaman 70% kan. So yang tu you kena fikir-fikirkan. So tadi kita ada lagi baki 170,000. Yeay, banyak lagi kan. Jom kita bedah siasat. Kita bedah siasat sikit. Okay. So, bagi yang dia mungkin anak dia tak ada nak belajar, dia tak perlu lagi nak sponsor anak. So, kos untuk anak setiap bulan at least pun RM1,000. Katalah anak tu masih lagi nak belajar, kalau usia, moral to story, usia 55, Kak Aida rasa untuk zaman sekarang belum boleh lagi bersara sebab kita ada lagi lebih kurang 5 tahun untuk berkhidmat. So teruskan berkhidmat unless you dah ada rumah dah habis bayar, kereta dah habis bayar, you memang dah ada saving dekat tabung haji ASB yang boleh menampung semua kos-kos tersebut. Okay, yang ni anak belajar. So katalah 1,000. Betul, 1,000. That is what happened to me lah. Okay, lagi kita je nak bantu. Kalau anak kita nak beli rumah, kita pun nak bantu. Masuk rumah pun ada kos dia. Nak beli langsir, nak beli wiring, lagi nak beli langsir pun dah ribu. Kita orang hari tu bukan double story pun, kos dia lebih kurang RM10,000. Kan. So anak kahwin. Sometimes saya dimaklumkan, ada one of my friend kata, abang ipar dia spend 120,000 khas untuk perkahwinan anak. So kalau 120,000, kalau kita yang biasa-biasa memang tak boleh nak cover lah kan. Sebab kita pun ada 170,000. So berhati-hatilah. So at least pun mahal tu betul. Tapi ni orang yang ada-ado. Orang ada-ado. So apa lagi? Selain tu kita juga nak pergi haji dengan umrah. Haji umrah kos 33,000, kata 35,000 satu orang. So kalau dua orang dah RM70,000. So kalau RM70,000, kita tadi ada berapa? 170. So balance yang kita ada barulah 100,000. Kalau 100,000 maknanya kita tak boleh sampai pun 48 bulan. So separuh daripada 48 bulan, 24 bulan bersamaan dengan 2 tahun. So 2 tahun tu sahajalah kita ada. Takkan kita tak nak pergi balik raya. Takkan kita tak nak pergi beli barang. So nasihat Kak Aida kepada yang belum lagi ada saving untuk dana persaraan, anda boleh bermula. So nanti Kak Aida akan share lebih lanjut lagi. So sekarang dah pukul 8.05. Hari ni macam express sikit kan. Yang penting maklumat sampai. So yang mana yang trigger your mind, buat sesuatu. Yang penting kalau kita dapat ilmu, amalkan ilmu tersebut. Kalau rasa macam hari ni saya belum bersedia lagi, hari tak kerja-kerja, half day. Hari ni masih kerja. As I said just now,
zaman sekarang, that's why kerajaan tetapkan di Malaysia lah, persaraan is 60 tahun. Memang tepat sekali. Dan kita unless you dah ada kawan baru ni ada pergi dekat solat tarawih yang sebelah tu, dia kata saya dah pencen awal. Saya berhenti awal, dia tak cakap pencen sebab dia swasta. Saya berhenti awal sebab saya tak sihat, saya sakit. Tapi the bad thing, the pro and cons. Ada satu yang tak best, dia kata bila dia start berhenti kerja, dia dah tak bebas dengan keuangan. Keuangan dia tersontot kan. Dia rasa macam dia dah ada benda yang dia dah tak dapat lah impian dia. Tapi kita pun tak tahu kan, ada orang dia boleh kerja sampai 60 tahun, ada orang terpaksa berhenti awal sebab sakit. So that's why pentingnya you ada simpanan emas. Okay. So yang mana belum follow boleh follow. Nanti Kak Ida kongsikan lagi info-info supaya lebih ramai orang aware tentang pentingnya ada simpanan, dan especially simpanan emas. Kenapa? Sebab simpanan emas ni dia boleh bagi lebih kurang 10% setahun, ataupun kalau kita tengok benchmark tahun-tahun yang lalu, kita boleh capai 20% setahun, 50% setahun, bergantung kepada situasi ataupun ekonomi dunia. So sekiranya anda nak mula, anda boleh mula serendah RM100 pun dah boleh mula. Jangan tunggu sampai dah nak duit baru nak cari. So nanti Kak ada kongsi lagi. Yang penting anda take note yang mana yang anda rasa penting untuk diri anda sendiri. Perbaiki apa yang perlu demi keluarga. So kalau dekat sini it's all about family. It's all about your family. So family yang the first dalam minda untuk anak. So apa matlamat untuk simpan emas, sebab kita dana pendidikan sangat penting. Lepas tu untuk anak sendiri, dia pula untuk dana beli rumah pertama penting, sebab ini more to interest lah apalah kan. Perkahwinan, lambat orang kahwin zaman sekarang ni sebab kos perkahwinan dah semakin tinggi. So dan ni yang paling wajib sekali, yang dapat KWSP dah wajib lah kita pergi menunaikan haji umrah. So yang ni kita tak boleh nak saving, yang ni kita kena pergi. Cuma package tu ada orang dapat RM15,000, ada orang RM33,000. Anda bagaimana? So bermula sekarang supaya anda boleh manage. Boleh manage. So jangan tersilap langkah lagi satu, Kak Aida juga semalam banyak juga Kak Aida buat pembacaan founder-founder kat Malaysia ni yang berhutang, disaman, tak bayar hutang. So yang ni kita akan buat lagi satu topik yang mana kaya itu, apa itu kekayaan? Adalah ketenangan hati. Kenapa tenang? Sebab kita bebas hutang dan kita ada duit walaupun kita dah tidak bekerja lagi. Itu je. Kita punya intention, kita bukan kaya dengan emas, tapi kena ada ilmu tentang simpanan emas. Sebab bantu kita daripada boros, daripada over budget, kan. Okay, mana belum follow boleh follow. Kak Aida dah nak end live. Nanti insyaAllah kita akan sambung lagi setiap hari. Pagi-pagi hari kita akan kongsikan matlamat kita. Kita kena ada matlamat. Okay. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Yang mana nak balik raya, hati-hati di jalan raya. Lepas tu kalau ada anak, jangan lupa alihkan simpanan anak ke dalam simpanan emas. Okay. Bye-bye.